Good morning, Genting. Malam selepas program Aweta, DK pun fikir-fikir, dia kata dekat Genting kat mana ada zone test launching new model. Lepas tu pagi ni ada test ride. So fikir, tak apalah. Kita naiklah dengan ego ni. Terkejut, tergempak ego ni naik bukit Genting ni. Naik bukit ada setengah-setengah part tu dapat 20 ya. Yang tu pun tak tahu sama ada boleh lepas ke tak boleh lepas. Tapi akhirnya lepas juga. Sebab apa, CVT ni dikira tak sugih lama dah. Ingat dah 5,000 ke lebih, 5,000 ke atas dah. Dekat 6,000, 7,000, mungkin kat 10,000 dah kot. Ni sekarang ni on the way nak balik. Nak settle apa yang patut dulu. Lepas tu DK akan tukar CVT satu set terus. Memang entah macam tu, DK tak servis. DK buat testing tukar terus. Okey, jom. Kita pelan-pelan gerak turun. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 11. Okey, jom, let's go. Jom kita pelan-pelan gerak balik ke Penang. Memang agak jauh, tapi kita akan lakukannya dengan terbaik. Hopefully my CVT tahan lah. Okey, DK nak top up ayak dah. Kat restoran tepi jalan ni. RM2 teh ais. Tengok ni best ni. Nampak macam ada rare lah. Ada best agak lah. Tinggal nak pergi pump tayar. Yang pump dia nak pump tayar, tapi kalau pegang dia punya tu, tangan jadi hitam. Jadi hitam kan. Tak apalah, lagi kita pergi pump dekat stesen minyak di Rawang, R&R Rawang. Okay, jom, let's go. Isi minyak lagi. Jom. Okay guys, dah settle dah isi minyak. Sekarang ni kita pelan-pelan gerak balik menghala ke Ipoh dulu. Tengok dekat Ipoh ada apa. Cuaca hari ni tak berapa nak panas sangat, cantik lah. So ada lah terasa pahang sangat. Alright, okay, jom, let's go. Okay guys, DK take 5 tak? Di tandas tak kencing Lepas tu dekat Sungai sekarang ni. So dalam perjalanan lebih kurang lagi 100 lebih kilo lah nak sampai Penang. So sekarang ni kita rehat sat, kencing dulu, take 5 tak lah. Alright. Okay guys, macam DK selalu cakap lah, motor apa pun mesti sampai. Sebab orang yang naik kayu basikal pun sampai. Apa kan dengan motor kan. Jadi dengan motor apa pun mesti boleh sampai. Ada rasa penat sikit lah. Okay, jom kita on the bike and kita pelan-pelan kayu. Let's go. Okay guys, jom kita sambung perjalanan. Hujan rintik-rintik pula. Jom kita layan. Okay guys, hujan lebat. Kita berhenti flat. Kita tengah break bawa kedai orang ni. Ada hujan lebat pula. Aduh. Okay, kita bagi clear dulu hujan. Lepas tu baru kita sambung. Biasa lah dia depan ni lah. Kalau jenis tak nak berhenti lalu terus lah. Sana tak hujan dah, sini lah. Bagi dia hujan dulu lah. Bagi dia basah dulu lah. Okay guys, jom kita jalan.
Jom kita jalan. Walaupun hujan sikit-sikit kita jalan. Okey dah. Dah reda dah, jom. Let's go. Jom. Tadi dekat sana punya hujan lebat kan. Dekat sini tak ada apa, kering. Dikit nak sampai Kampar ni. Ni pekan Kampar, pekan lama dia nampak. Okey. So tak hujan sini, lagi kena berhenti buka baju hujan. Alright. Jom kita sambung perjalanan kita. Okay guys, sampai dah Kampar. Kampar baru lepas hujan berhenti. Tapi dekat depan tu, hampa tengok gelap je kan. Sana hujan ni kat Ipoh ni. Itu pun Ipoh hujan. Tapi dekat Taiping tak hujan. Kat Penang pun tak hujan. So okay, kita continue pakai baju hujan. Jangan buka lagi. Selagi tak betul-betul kepastian, jangan buka lagi. Alright, okay, jom let's go. Pukul 8.30 dah. Dikit baru sampai R&R Sungai Perak. Nak isi minyak. Lepas tu nak sambung lagi perjalanan. Ada lagi 2 jam kot baru sampai. Mungkin pukul 10.30, pukul 11 lah kot baru sampai. Bawa pelan-pelan kan. Cuaca kat sini pun okey lah. Alright, okay, jom isi minyak dulu. Okey, ada kena berlubang kat sini satu. Kalau ada cacing, settle dah. Untuk cacing kat sini, settle. Ni bawa dalam 30 kilo ke, 40 kilo ke dalam keadaan macam ni. Okey guys, sampai dah. Jadi sampai di sini saja video DK. So kita jumpa lagi di waktu dan hari yang berbeza, tapi di channel yang sama, DK VT Moto. Alright, jom kita balik dekat dah. Dah sampai dah.